Adakah benar akan ada tambahan bayaran sumbangan tunai rahmah untuk fasa 3? Ikuti penjelasan lengkap dalam video ini. Punca kekeliruan. Sejak kebelakangan ini, ramai pihak telah bertanya sama ada terdapat tambahan kadar sumbangan tunai rahmah atau STR yang akan dibayar pada fasa 3. Persoalan ini timbul susulan kenyataan berkaitan penambahan kadar SARA dan STR yang pernah dibangkitkan sebelum ini. Status sebenar cadangan kenaikan. Perlu difahami bahawa sebarang kenaikan kadar STR dan SARA yang dibincangkan buat masa ini masih berada di peringkat cadangan sahaja. Ia belum lagi dipastikan bila ia akan dibayar. Kenaikan ini untuk tahun 2027 bukan 2026. Apa yang penting untuk diketahui ialah sebarang tambahan kadar STR yang dimaksudkan ini merujuk kepada penambahan bagi STR tahun 2027 bukan untuk pembayaran STR tahun 2026 sama ada fasa 3 maupun fasa 4. Jadual fasa 3 dan fasa 4 tahun ini sudah ditetapkan. Jadual pembayaran STR bagi fasa 3 dan fasa 4 tahun ini telah pun dikeluarkan secara rasmi oleh Kementerian Kewangan. Jadual tersebut adalah jadual tetap dan tiada sebarang penambahan baharu akan diselitkan ke dalamnya. Ini bermakna apa yang telah ditetapkan untuk fasa 3 dan apa yang telah ditetapkan untuk fasa 4 itulah sahaja yang akan diterima oleh penerima. Bila kepastian akan diketahui, sebarang penambahbaikan atau perubahan kadar bantuan kewangan kerajaan termasuk STR dan SARA hanya akan diketahui melalui pembentangan belanjawan. Belanjawan 2027 dijangka dibentangkan pada 9 Oktober 2026. Itu sahaja penjelasan berkenaan status tambahan STR buat masa ini. Kongsikan pendapat anda di ruangan komen dan jangan lupa subscribe untuk terus mendapat maklumat terkini berkaitan bantuan kerajaan. Itu sahaja laporan kami pada hari ini. Sekian, terima kasih. Teruskan bersama kami untuk berita terkini dan bantuan lanjut.